Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Sebagai fadilatul imam barisan ahli jemaah surau hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Saya sebenarnya hujung minggu ni dia kadang-kadang dia terlampau sibuk sikit. Kebetulan pula sehari dua ni keluarga daripada Kedah, daripada Pahang, daripada Melaka semua datang berkumpul dan hari ni jumpa dekat Sentul. Jadi saya pun tadi keluar dalam pukul 4.30 pergi hantar isteri dulu dan kemudian lepas tu datang sini dan saya tadi plan macam nak cancel tapi bila tengok mesej tu haji dia bagi poster awal tadi dia kata fikir-fikir macam mana sebab kadang-kadang terkelak sangat saya tak dapat tu tak maaf banyak tuan-tuan jadi mana yang ada tu insyaAllah kita teruskan dan ni terbaca kita pergi balik lah yang ingat apa pula kata dia jadi itulah cerita dia rekod. Okay. Jadi insyaAllah seperti biasa pada siap satu minggu ketiga kita membincangkan tentang hadis ataupun ayat-ayat hukum yang kita telah pun pilih pada perbincangan ataupun sebelum ini juga dan kita telah pun detailkan pada sebelum ini pada ayat 29 tentang cerita memakan harta batin. Dia sebutkan dekat situ jalan perniagaan ataupun jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perniagaan yang kamu saling redha meridai antara satu sama lain. Kita dah lepas isu riba, isu perjudian dan berbagai lagi dalam bab berkenaan dengan perkara. Baik, hari ini kita langkah lagi kepada surat seterusnya. Kita nak pergi lagi yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Kita nak pergi kepada ayat 36. Okey, muka surat 84. Yang mana 36 ni kita nak bincang ada beberapa perkara yang dari sudut hukum hakam dan perbincangannya kita akan pergi lebih detail lah kepada isu ataupun hukum berkait dengan jiran-jiran, kait dengan jiran-jiran tetapi dan Quran memfokuskan bab jiran ni dalam Quran, dia bukan dalam hadis. Dalam hadis pun lagi banyak, tapi dalam Quran Islam hak-hak jiran, siapakah jiran kita dan jiran kita dengan kaum muslim macam mana, hak berkait dengan hak-hak kita kata dinding lah. Kadang-kadang ada setengah jiran ni dia diam dia naik dinding tanpa pengetahuan, tanpa bincang. Dari sudut fiqh ada hukum. Nanti kita akan tengoklah, kita akan bincang. Tapi saya akan masuk itu perbincangan itu berkenaan dengan beberapa poin lah. Cuma daripada ayat ni kita akan tengok ada 8 perkara yang Allah sebut dekat situ sebelum pergi kepada jiran-jiran tetangga. Tapi tak apalah, kita akan pergi secara ringkas dan kita akan bincangkan hukum-hukum yang terkait. Ayat 36 surah An-Nisa, muka surat 80. Kita baca dulu lah sama-sama insyaAllah di perkataan. Kita mudah-mudahan diajarkan kepada insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Baik, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata-mata dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apapun juga. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua bapa, itu yang kedua. Yang ketiga, dan buat baik pada kaum kerabat. Yang keempat, buat baik kepada anak-anak yatim. Yang kelima, buat baik kepada orang-orang fakir miskin. Yang keenam, buat baik kepada jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawatan. Yang ketujuh, orang yang musafir yang terputus bekalan yang telah.
Dan nombor 8, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur dan membangga-banggakan. Okay, surah Nisa ayat 36 yang insyaAllah kita nak bincangkan ataupun kita nak intikan pada malam ini berkenaan dengan hukum yang terkait. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berapa 8 perkara yang cukup penting untuk kita semak balik, untuk kita tengok balik bahawa ini adalah prinsip kehidupan seorang Muslim. Yang mana prinsip ini, kata Imam Qurtubi, kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ada dua. Satu, prinsip peribadatan khusus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah prinsip kehidupan kita sesama manusia. So, dua perkara. Dan daripada prinsip ini, yang pertama sekali hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyembah Allah. Dan kita kata bila menyembah Allah, menjauhi segala perbuatan yang boleh membatalkan keimanan kita, kesyirikan, kekufuran, khurafat, tauhid dan perkara-perkara yang berkaitan. Jadi ini asas dulu. Dan kemudian Allah sebut, selain daripada perintah ataupun daripada pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara kedua, yang jalan untuk kamu nak pergi juga ke surga, mesti jaga hubungan sesama manusia. Dan hubungan yang pertama sesama manusia yang Allah sebutkan dalam banyak ayat, bukan ayat ini, wa bil walidaini ihsana, kedua ibu bapa. Maknanya kadang-kadang ada orang ni dia buat baik, tapi ibu bapa tak buat baik, orang lain dia baik. Ni satu benda tindakan yang cukup salah. Kerana nombor satu yang akan meletak hubungan sama manusia adalah ibu bapa. Jadi kita bincanglah macam mana buat baik ibu bapa telah meninggal dunia dan sebagainya, nanti kita akan ditindak. Itu prinsip. Maknanya ayat ini nak ajar kepada kita, umumnya di sana ada hak Allah, dan itu adalah hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua hubungan kita sesama manusia. Kedua-dua ni jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang tak masuk surga dengan sebab jiran. Dia menyakiti jiran dia. Jadi kita akan tengok berapa orang sebab orang tak masuk surga kerana lain-lain semua beres. Tapi dalam bab berkait dengan kaum kerabat dia tak bincang dia tak tahu apa semua dan sebagainya. Kan? Ikutlah nak apa pun, apa nak jadi pun kan. Yang penting hidup saya lah, uruskan hidup saya, uruskan anak saya, isteri saya, adik balik apa dia. Jadi kita Al-Quran tegur kita. Nanti kita akan bincang sesuatu itu, kita akan tengok. Baik, itu nombor satu saya nak sebutkan dulu tentang perbincangan hak Allah dan hubungan sesama manusia. Baik, kita pergi sikit ayat ini. Allah menyatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu sembah ni apa maksudnya? Maknanya mentauhid, mengabdikan diri hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua tindak tanduk perbuatan ini. Dan saya selalu sebut, banyak perbuatan manusia ni pada dasarnya adalah harus. Banyak perbuatan manusia adalah harus. Daripada perbuatan-perbuatan harus ni, macam mana kita nak jadikan dia itu dapat pahala seperti mana pada ibadah-ibadah yang khusus. Ibadah khusus ni kita tak payah bincang lah. Solat, puasa, zakat, haji, itu dipanggil ibadah khusus. Ibadah umum ni dia tak ada spesifik dalil menyatakan kena buat. Tak ada spesifik kalau kita buat tu dapat ganjaran apa-apa. Tak ada spesifik kalau kita buat, kalau kita tinggalkan dia akan dapat azab apa. Tak ada. Yang ada tu pada ibadah khusus. Maknanya buat solat dapat apa, tinggal solat kena azab dan seterusnya. Zakat pun sama. Zakat buat dapat apa, tinggalkan apa azab dia. Jadi semua itu dipanggil ibadah khusus. Maka sebab tu dalam Islam ni ada ibadah khusus. Yang khusus ni yang mana? Yang mana ada dalil, ada suruhan, perintah, kemudian juga ada larangan kalau meninggalkannya dapat azab ataupun perkara-perkara yang berkaitan. Itu. Adapun ibadah dalam kehidupan manusia ni semua kebanyakannya umum. Kerja, berniaga, bisnes, makan, minum, mandi, asalnya semua harus. Tapi saya selalu sebut, kata Imam Asy-Syatibi, kita sendiri yang nak create, yang nak buat dia adalah dia jadi pahala kepada kita. Makan harus. Macam mana nak dapat sunat ketika makan tangan kanan, baca bismillah. Kan? Macam mana makan jadi makruh? Makan benda-benda makruh. Macam mana makan tu jadi haram? Makan benda haram. Macam mana makan itu boleh jadi wajib? Untuk ibadah, untuk kesegaran kita, untuk meneruskan kehidupan kita jadi wajib. Jangan tak makan, kena makan. Jangan zuhud sangat, saya tak makan dah. Makan, kena makan. Kan? Dah kira lah nasi ke apa ke roti ke apa, kena makan. Kan? Itu satu. Contoh lain, mandi. Mandi asalnya kita mandi hari-hari ni harus. Tapi kalau kita mandi ni untuk ibadah, mandi pada hari Jumaat, mandi pada kedua hari raya, dia jadi sunat. Mandi bila jadi makruh? Membasuh air. Nabi SAW mandi
dalam riwayat Abu Daud Imam Tirmizi, Nabi wuduk hanya menggunakan satu mud air. Bahasa Arab dia panggil mud, min dal, mud. Mud ni satu cupak. Satu cupak ni berapa? 650 mililiter. Ini berapa? 250. Maknanya, 2 botol air ni lah lebih kurang. 600 lebih kurang. Kita tak tahu berapa baldi. Buka lagi, tu lagi, bazir lagi, borak lagi, apa semua. Banyak air je keluar. Tapi kalau pergi umrah haji, pandai jimat. Macam mana Ustaz nak guna spray? Oh, pandai pula dia. Balik, tak praktik. Kan? Jadi maknanya, yang itu mengajar kita bagaimana nak jimat dalam urusan air. Itu maksudnya. Mandi wajib Nabi berapa banyak? Nabi hanya mandi wajib satu sok. Satu sok ni, kalau ikutnya, dia lebih kurang dalam 2.7 gantang. Biasa orang buat lemang tu pakai gantang kan. Berapa gantang beras kan? 2.7. Maknanya 2.7 tu dia panggil satu gantang. Satu gantang air tu kalau convert kepada liter, lebih kurang dalam 1.4, 1.5 liter saja Nabi bagi wajib. Sikit. Maknanya jimatnya Nabi. Ada setengah orang kata, tak rata. Bukan isu tak rata. Isu bagaimana kita memaksimumkan penggunaan air. Kita tak maksimum. Sebab tu kita rasa macam, cukup ke banyak ni? Tu saya kata tadi, cuba praktik pakai spray. Cukup je. Nampak tuan? Kan? Lebih kurang, jauh lagi daripada ni. Mungkin separuh je kalau pakai spray kot. Kan? Tapi nak ceritanya itu keadaan dia. Jadi kita katakan bahawa asalnya mandi itu ibadah harus, tapi dia jadi dapat pahala kalau kita mandi sunat, niat nak ibadah dan sebagainya, nak cantik, nak bersih dan sebagainya. So banyak dalam kehidupan kita ni semua benda berkaitan dengan harus kita yang nak pergi corak dia pergi ke mana. Makan, minum, tidur harus. Tidur harus. Tapi niat tidur nak bangun ibadah, niat tidur nak bangun malam, dia dapat pahala sunat. Ya, niat tidur besok apa? Nak segar, nak pergi kerja, nak cari rezeki yang halal. Sama. Kerja pun sama. Asal kerja harus. Kerja harus. Bila jadi wajib? Tanggung nafkah jadi wajib. Wajib kerja. Kerja. Kerana kamu ada tanggungan, ada isteri, ada anak. Bila kerja dapat pahala sunat? Kan? Kerja jabatan agama? Tak. Bahkan kerja jabatan agama kadang-kadang dapat dosa. Apa? Buat apa? Mengulang. Ya. Masuk pejabat pukul 10. Tak kira lah jabatan musi ke apa. Saya ramai. Kerja apa semua. Dia ni kerja ke tak kerja? Nampak macam free je. Kerja dia kata kan. Jadi maknanya macam-macam keadaan. Jadi itulah kita sendiri yang mencorakkan benda-benda yang harus ni. Kita nak title dia dekat mana? Yang pahala sunat tu. Kan dapat pahala sunat, dapat pahala niat kerana Allah, kerja halal, kerja baik dan sebagainya. Itu maksud dia. Jadi itulah ibadah umum. Semua tu kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, bersih semua. Sebab tu kadang-kadang kita punya amal ibadah ini, di situlah kadang-kadang lebih daripada orang lain. Solat sama, puasa sama, zakat sama, haji semua sama. Tapi lebih tu pada sunat dia, dan yang harus jadi dia upgrade jadi sunat. Makan dia dengan doa dia, dengan tangan kanan dia, mulakan dengan makanan yang dekat. Contohnya, kan, kalau makan ramai-ramai, itu sunnah Nabi SAW. Contoh. Jadi di situ yang saya sebutkan, ibadah khusus ni kita yang create supaya dia tu nak dapatkan pahala. Semua tu termasuk wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari satu aspek. Aspek yang kedua, Allah kata, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu mensyirikkan. Syirik ni apa? Ada partnership, ada JV, kan? Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Sebab tu kalau kita tengok agama-agama ni, kesyirikan itu berlaku kadang-kadang. Nabi itu kefahaman tu betul dah. Tapi meletakkan Nabi itu di mana? Kita, Nabi Isa AS, orang Islam, kita letak Nabi ke mana? Nabi Isa AS adalah Nabi, dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasulullah. Itu kita letak. Yahudi macam mana Yahudi? Baca dalam kitab-kitab mereka, Old Testament dan sebagainya, kita akan jumpa. Yahudi letakkan, Isa itu anak zina. Pergi tanya Yahudi. Isa itu anak zina. Dan dia berzina dengan Ibnu Najjar. Mana mungkin seorang wanita yang dipanggil Maryam itu tiba-tiba boleh beranak melainkan dengan sentuhan seorang lelaki. Yahudi pegang Isa anak zina. Yang pergi salibkan Isa tu Yahudi dengan apa? Dengan bantuan daripada Rom. Tangkap Nabi Isa. Tapi bukan Nabi Isa yang disalib, itu adalah kawan Hawariyin, iaitu kawan kepada Nabi Isa daripada 12 orang tu. Kan? Dan kemudian mereka menganggap Isa ini kena tangkap, kena salib. Itu pandangan Yahudi. Padahal mereka tak salib Isa pun. Dia mereka salib orang lain. Allah, walakin syubbiha lahum. Allah kata, kami telah ubahkan kesamaran supaya mereka nampak itu adalah Isa. Sebenarnya itu bukan Isa. Barrafa'ullahu ilaih. Bahkan kami angkat Isa itu ke langit. Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Akan merentah lebih kurang hidup lebih kurang dalam 40 tahun. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kemudian dia akan meninggal dunia macam Nabi-Nabi yang lain.
dikebumikan. Dan kemudian waktu tu Dajjal, waktu tu apa, dan akhirnya kiamat, menjelang kiamat lah. Nabi Isa bunuh Dajjal, Nabi Isa hapuskan Yajuj dan Majuj, itu semua ada dalam hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang perkara itu. Baik, Kristian pula macam mana? Nasara, mereka menganggap Isa anak Allah. Lagi jauh tu spesial kesyirikan mereka. Anggap Isa anak Allah, dan kemudian anggap Isa ini adalah dalam masa yang lain dia Tuhan sendiri. Isa itu adalah Tuhan. Maka kita kata agama Islam berbeza dengan agama-agama yang ni. Yang ni lah menyebabkan perbezaan yang paling besar kita dengan Yahudi dengan Nasara. Majusi tak payah bincang lah, Majusi sembah api. Sebab Yahudi dan Nasara ni dah ahlu kitab, dan sebab tu dipanggil apa maksud ahlu kitab? Yang pernah menerima kitab Injil dengan Taurat, dan mereka pesong lah. Jadi di situ menunjukkan bahawa kesyirikan itu telah berlaku daripada zaman awal lagi sampailah pada zaman sekarang, dan kesyirikan itu berlaku juga di kalangan orang Islam. Yang orang Islam kadang-kadang melakukan perkara-perkara yang tak patut lah. Kan? Kesyirikan ni banyak lah kalau kita nak ulas, sebab isu ni kita pernah bincang dulu. Cuma saya nak sebut dekat sini dulu bahawa sangat penting untuk kita memahami apakah perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, yang boleh kita jadi kufur kepada Allah, yang boleh kita jadi termasuk melakukan taghut. Taghut ni mengangkat, meyakini satu perkara, manfaat ataupun mudarat selain daripada Allah. Contoh, pekerja. Bos kata, kamu pergi ni, bagi duit kat dia. Apa bos? Dia sebenarnya rasuah tapi hadiah lah. Bos kata kan. Baik bos. Kan. Nanti kalau aku tak betul bos ni, bos pecat aku pula, habis pula aku kerja, tak ada kerja pula dah. Dia tak percaya Allah bagi dia rezeki. Dia tak percaya Allah yang menguruskan kehidupan. Dia tak percaya. Dia seakan-akan maknanya kalau aku tak buat rasuah ni, aku kena buang kerja. Dia taghut. Dia taghut kepada majikan dia. Dia menganggap itu adalah satu benda yang boleh beri rezeki dan manfaat kepada dia. Ini antara benda-benda kita kena berani benda-benda yang seperti ini. Jangan kerana termakan budi, jangan kerana kita nak kerja, nak itu ini dan sebagainya, akhirnya kita mengenepikan semua tu. Dan bila kita tepikan semua tu, yang kita sembah Allah, yang nak bagi kita kebaikan manfaat dekat kubur Allah, nak bagi akhirat kebaikan semua Allah. Tiba-tiba bos kita pun sangkut. Contoh kan, dia pun tak boleh tolong kita. Jadi kita kata ini antara perkara-perkara yang kita perlu perhatikan sangat dalam bab-bab seperti ini. Sama juga dalam isu kes kehidupan kita, kan, dalam apa-apa kepercayaan kita, benda-benda pelik, benda-benda gaib, percaya tarikh lahir, percaya warna-warna tertentu. Ni di Selangor tengah hebat ni, New Age Movement, gerakan New Age. New Age ni apa benda tu lah? Dalam khutbah tu tak faham ke? Tak faham New Age ni apa benda? Nak kena berbetulkan nanti saya. Sebab dulu saya pernah tulis khutbah Jaiz ni. Dulu lah. Dengan 4-5 tahun lepas. Tapi New Age ni simple je nak faham dia. New Age ni adalah satu gerakan yang mana asal mereka ni adalah daripada gerakan yang membawa kefahaman. Kefahaman macam mana? Benda secara logik adalah daripada rasa. Tuan-tuan pernah dengar tak benda ni? Jangan sebut benda-benda ni. Bila kita sebut, itu adalah doa. Jangan sebut, ini doa. Ini kan dalam masyarakat kita kan. Jangan sebut macam tu, itu doa. Doa ni dia ada kafiat, dia ada cara, dia ada kaedah angkat tangan, dia ada sunnah, ada apa semua. Itu dia panggil doa. Ni dia cakap, dia tu kenapa bawa motor macam tu, tak lama jatuh, jangan cakap, itu doa. Itu bukan doa. Kan? Tapi itulah fahaman New Age, dia akan faham benda tu adalah doa. Satu. Yang kedua, rasa. Dia akan ada aura-aura tertentu. Maknanya kalau duduk kat tuan-tuan ni, tuan-tuan rasa dia ni aura lain macam ni. Aura yang macam mana? Dia akan rasa aura yang positif, apa semua dan sebagainya kan. Sebenarnya circle kawan-kawan yang baik ni kita akan jadi positif, baiklah. Sebab perbuatan apa semua. Bukan maknanya kita ni nak pergi, dia ni tak bagus, dia ni aura dia ni, kita kena jauh dia ni. Kita dah sangka buruk dah. Tu pun sama juga dalam bentuk. Dan apatah lagi, sebenarnya dia berasal daripada pertapaan. Dan New Age ni, dia diperkenalkan oleh Barat dalam buku-buku mereka, termasuk paling banyak dalam agenda-agenda yang membawa kepada kaedah motivasi. So penceramah-penceramah motivasi, alhamdulillah baru ni, saya ingat bulan lepas, Jaiz panggil siapa yang ada M4. M4 ni maknanya dia bidang khusus. Bidang khusus untuk motivasi ke apa ke dan sebagainya lah, perubatan ke apa dan sebagainya, dia boleh minta. Walaupun tuan-tuan nak mengajar lah kan, tapi tak ada pendidikan agama tak apa, tapi kita fokus bidang kita tu, bidang kesihatan ke, bidang motivasi ke, boleh minta, tak ada masalah pun, boleh minta, dapat nombor 4. M4, bukan M40, M4. M4 tu apa? Bidang khusus dan bidang khusus tu. Maka dia panggil semua yang percama-cama motivasi ni, dia terangkan pasal New Age, apa benda semua dan sebagainya lah.
Kan? Ini satu gerakan-gerakan yang sebenarnya dah lama dah tuan. Dia daripada Buddha pun ada, daripada pertapaan pun ada, daripada agama, dia campur-campur semua sekali. Dan akhirnya membentuk satu benda yang baru dan dimasuk dalam motivasi ni supaya dia beri kesan kepada orang yang kita nak motivate tu. Maknanya apa? Dia kena faham banyak perkara lah. Dia kena faham aura dia macam mana. Dia ni negatif ni kan. Dia ni apa semua kan. Lepas tu kena apa? Kena memahami, dan apatah lagi dia akan masuk kepada unsur-unsur. Bayangkan, contoh. Kita bayangkan gini. Maknanya perjalanan roh kita. Tu sama juga. Kita duduk gini, kita bertafakur, kita bayangkan roh kita ni kita jadi kaya 20 tahun akan datang. Kita bayangkan lah. Maknanya kita buat bisnes. Lepas tu dapat modal, lepas tu buat bisnes, lepas tu bisnes kita makin maju, outlet kita berkembang apa semua. Kita bayangkan begitu. Itu angan-angan. Itu angan-angan boleh lah kan. Tapi benda-benda tu kena usaha. Tapi benda-benda tu berlaku. Dan sebab tu kita kata ini antara benda-benda yang banyak berlaku, dan baru ni dekat Selangor tentang pembongkaran tentang New Age juga yang berlaku dekat SACC Convention Shah Alam, yang tuan-tuan baca yang berbogel apa semua kan, dia ada air, minum air apa benda dan pelbagai lagi. Realiti benda tu yang bongkarkan tu sebenarnya penyelidikan daripada Jais dan kawan saya. Dia buat satu page, saya sebut je lah sini. Page tu namanya Masjitah Syari. Page tu ramai orang pergi follow apa semua. Lepas mana dah dapat report polis apa benda semua, page itu dibubarkan. Yang buat tu kawan saya. Sebab apa? Sebab kerana kalau buat itu atas dasar individu ke apa, takkan ni. Jadi maknanya lepas ni tuan-tuan tengok, timbul je satu ajaran yang kecoh kat Malaysia ni, akan ada page yang akan bongkarkan. Dia bongkarkan ni daripada peserta, daripada dia akan bongkarkan. Bila dah kes tu berlaku sampai polis, dah apa jadi kes mahkamah, page tu akan tutup. Tuan-tuan tengok, ini penting juga tuan-tuan, sebab bila kes dah viral, baru ada tindakan. Kalau cakap mulut ke mulut ni tak jadi tuan. Sama lah tuan-tuan pergi restoran, pergi viral dulu restoran, baru tuan-tuan nak pergi. Sanggup beratur kan. Tapi kalau tak viral, tuan-tuan tak pergi, tak sedap. Jadi itu maksud dia. Jadi kes-kes macam ni kadang-kadang memerlukan orang-orang yang macam ni. Jugalah, walaupun underground kan. Cuma saya nak sebutkan dekat sini, penting untuk kita memahami apa itu perkara-perkara, alert pada isu-isu yang berlaku sekarang ni. Ini semua berkait dengan akidah, kepercayaan dan sebagainya, dan kembali kepada wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Baik. Kemudian Allah menyatakan wabil walidaini ihsana. Baik, habis hubungan dengan Allah, kembali nombor satu, hubungan sesama manusia nombor satu, buat baik kepada kedua ibu bapa. Buat baik pada ibu bapa ni saya ringkaskan dua. Sama ada yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Apa yang kita mampu buat? Harta, kasih sayang, doa, apa dan sebagainya, semua tu adalah termasuk ihsan. Ihsan ni apa? Buat baik, buat lebih. Buat baik, buat lebih. Berlumba-lumba. Sebab tu bila sebut wabil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua ibu bapa, ihsan, mana betul-betul buat baik. Dan sebenarnya tuan-tuan, ujian untuk ibu bapa buat baik ni, kita akan tengok bila ibu bapa kita sakit. Macam mana nak jaga dia? Kalau tak sakit, kita takkan dapat. Maknanya kita balik melawat kampung sekali-sekala, hujung bulan, hujung minggu kita. Tapi bila sakit, kita kena jaga. Duduk kat rumah kita, baru kita tahu macam mana ujian nak jaga wabil walidaini ihsana, buat baik pada kedua ibu bapa. Satu. Yang kedua, andai katalah ada jenis ibu bapa ni yang dia cenderung memilih kepada, ada je berlaku, memilih kepada anak-anak yang berjaya. Sakat kamu apa pegawai ni, tak ya, ni CEO, kan, balik tu disambut dengan apa semua. Itu kita diuji. Kita sebagai orang mungkin pegawai biasa je lah kerja ke. Kan kerja cikgu pun boleh tahan juga. Kan, katalah contoh kan. Kalau ada perasaan tu, kita pun ada lain macam mak dia kan. Takkan kita nak tegur, nak marah pula, tu mak kita. Kan? Tapi perasaan itu ada kadang-kadang. Lebih pada yang tu, lebih pada ini. Macam mana? Kan? Itu kita diuji juga. Macam mana nak tahan, nak buat baik pada kedua ibu bapa. Kan? Sebab tu saya sebut kan, ibu bapa ni bukan ada ibu bapa derhaka tau. Bukan anak-anak derhaka. Sebab Islam tak pernah ajar hanya anak derhaka, tak. Islam ajar dua ibu bapa pun akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti kalau dia buat benda-benda yang tak sepatutnya. Kasih sayang ni sebenarnya tu tak payah kita nak imbang. Macam mana kasih sayang? Nak bagi 50% kat anak ni, 50% kat anak ni, 20% kat dia. Kasih sayang ni benda sukar untuk nak dinampakkan. Jadi yang nak dinampakkan tu, tunjukkan tu macam mana, baru kita akan nampak itu adalah kasih sayang. Kan? Baru kita akan nampak. Jadi maknanya daripada setiap semua perkara itu, bila disebut wabil walidaini ihsana, bila dah diuji baru kita nampak. Sakitnya macam kita sebutkan tadi. Kemudian juga ada pula unsur-unsur yang seperti itu. Kena pula pada ibu bapa tuan-tuan yang tak bertanggungjawab.
seorang dekat penjara Pudu, contoh. Mak dia, yang bapak dia pula dekat penjara Cenuh, contohnya. Jadi macam mana dia nak fikir tu? Tu ujian bagi dia. Kalau ibu bapanya sedemikian, wa'iyyazubillah, kita tak nak minta kepada Allah demikian. Kita nak baik-baiklah ibu bapa kita, anak-anak kita yang jadi bapa, kan, kepada cucu-cucu kita dan sebagainya. Tapi andai kata benda tu berlaku, itu yang wabil walidaini ihsana, Allah uji benda tu, kan. Jadi jangan cakap lah saya buat baik dah, bila diuji. Buat baik tu semua orang buat baik, insya-Allah. Bagi bulanan kan, bagi kasih sayang baik kamu bagi. Tapi benda yang berlaku saya sebutkan tadi, itu memang betul-betul menguji kita. Satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana bermaksud juga ibu bapa yang telah meninggal dunia. Sebab tu tuan-tuan, kita kadang-kadang nak doa pada ibu bapa meninggal dunia ni, bila kita buat? Bila sahaja kita buat. Kalau anak-anak tu boleh dalam 5 waktu tu dia doa, hebatlah anak tu. Tapi biasanya orang akan buat tu bila, tuan-tuan? 2-3 hari meninggal tu lah. Tahlil, apa semua tu buat kan. Sebulan lepas tu. Sebab tu saya selalu kan, mak saya dulu masa arwah ayah saya meninggal dunia, dia macam termimpi, macam nampak ayah tu dekat luar rumah lah apalah. Saya kata, mak, itu perasaan je, ayah tak balik dah, ayah alam barzah dah, saya kata kan. Yelah, orang tua kan, kadang-kadang saya kata tak balik dah mak, kan, alam barzah dah kan. Dia kata tu lah, okey, mak tak percaya, tunggu sebulan. Lepas sebulan tu tak ada dah. Sebab benda tu, kita hari-hari makan, minum, tidur dengan dia kot. Lepas 3 bulan apa, dia akan semakin kurang perasaan tu, kan? Tapi itu bukan bermakna kita kena kurang, perasaan tu tetaplah ada. Cuma apa yang kita boleh tinggalkan, kita manfaatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Pertama, doa ni semua orang sepakat, semua para ulama sepakat, hadis-hadis semua menyebutkan tentang doa kepada si mayit. Persoalannya berapa banyak kita doa. Sebab kita rasa doa tu macam tak powerful, tak sampai ke apa, tak. Kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, berapa ramai di kalangan ibu bapa ni Allah naikkan derajatnya tinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala biistighfar liwalidayki alih, disebabkan kerana istighfar anaknya kepada kedua ibu bapa. Istighfar mana minta ampun, Allahumma fillahu warham, itulah doanya, Allahumma fillahu warham wa'afi wa'fan, dalam solat ataupun di luar solat. Persoalannya berapa kali kita doa sehari tu ya. Simple je kan? Berapa kali? Adakah solat maghrib tadi ke? Ataupun waktu kita sujud dalam solat tadi ke? Waktu sebelum kita bagi salam, ada tak kita sentuh Allahumma fillahu warham? Ada tak kita ingat pada ibu bapa kita? Itu maknanya kita sebut tadi, yang telah meninggal dunia, kita ingatkan kepada kedua ibu bapa kita itu dengan doa. Dan kemudian amal-amal soleh yang kita boleh buat, sedekah, infak atas nama si mati boleh. Apatah lagi badal haji, kan? Dan perkara-perkara yang berkaitan lah, sedekah, baca Quran dan sebagainya, tak ada masalah pun. Doa semoga benda itu sampai dan benda itu ada kebaikan. Ada orang tanya pula, kalau sedekah pada ibu bapa, saya dapat apa? Maknanya pahala tu dah pergi pada ibu bapa. Yang saya baca Quran ni dapat apa? Dapat pahala kerana baca Quran. Bukan maknanya bila saya baca Quran, transfer pahala sedekah apa semua, pahala saya jadi kosong. Tak, saya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nak bagi pahala ni, dia bukan kira ambil ini transfer sana, sini habis. Bukan begitu. Itu matematik kita, kan? Di sisi Allah tetap kita dapat pahala kerana kita manfaatkan Quran. Cuma lebihnya tu kerana ada niat kita kepada si mati, contohnya. Itu kebaikan-kebaikan yang kita kena, maknanya wabil walidaini ihsana, kedua ibu bapa kita yang kita perlu perhatikan. Baik, habis kat situ. Wabil qurba, dan juga kaum kerabat kita yang terdekat. Maknanya siapa, adik-beradik kita, pak saudara kita, ini paling utama juga. Bak sedekah, bak apa semua ini paling utama dulu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dan saya, di antara nak bagi anak yatim, di antara nak bagi sedekah dekat tempat-tempat lain, di surau, masjid dan sebagainya, yang nombor satunya ialah adik-beradik kita. Adik-beradik kita yang susah. Kerana Quran susun begitu. Quran susun, lepas ibu bapa, adik-beradik kaum kerabat kamu kalau kamu nak buat baik. Itu nombor satu. Ada setengah orang ni, dia tak peduli adik-beradik dia. Tapi kalau bab Palestin, dia nombor satu lah. Oh, ini saudara kita se-Islam. Yang saudara seberanak tu, macam mana? Yang saudara-saudara tu, tak apa, yang tu saudara se-Islam kan? Jadi maknanya kita dah kata, bagilah dekat Palestin. Tapi yang ni, maksud saya bukan tak payah bagi. Maksud saya ialah apa? Jangan ditinggalkan yang kaum kerabat yang paling dekat ni. Pak saudara kita, mak saudara kita yang susah, yang apa ni, kita tolong, kita bantulah. Apa yang kita mampu. Kan? Bukan bermaknanya semua kita kena bagi harta, tak. Apa yang kita mampu. Kerana Quran sebut begitu. Dan Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, ketika mana ada seorang lelaki tanya, li dinar, ya Rasulullah, li dinar, ala man unfik. Ya Rasulullah, aku ada 1 dinar. Kepada siapa aku nak infak? Soalan itu bagus, kan? Susunan Nabi kata, pertama, ala nafsi, engkau lah dulu.
Takkanlah kau bagi infak pada orang lain, lepas tu kau tak makan, tak minum, tak boleh. Kan? Nabi kata, ala nafsi. Kemudian Nabi tanya lagi, lepas tu sahabat tanya, kepada siapa ya Rasulullah? Nabi kata, ala ahlik, kepada anak dan isteri kamu. Ni kadang-kadang belanja kawan-kawan, anak isteri lapar kat rumah. Belanja. Kan buat baik tu bagus. Yang bagus. Belanja rakan sepejabat pun semua bagus. Tapi janganlah tak hidup masing kan, kedekut pada anak dan isteri. Kan? Sebut je, tak apa. Bantuan rahmah habis dah bantuan rahmah. Habis sudah. Kan? Boleh tambah? Tak boleh tambah. Janganlah begitu. Tambahlah apa yang kita mampu kita beli, makan dan sebagainya. Maknanya saya nak cerita, pada kaum kerabat juga adalah benda yang paling utama. Dan kemudian kata Nabi SAW, sahabat tanya, siapa lagi? Ala qarabatik, kepada kaum kerabat kamu yang paling terdekat. Lepas tu Nabi sebut, ala fuqara wa masakin, barulah susunan tu betul. Ni kita pergi hak tu dulu, hak ni kita tinggal kan? Jangan. Susun elok-elok. Ibu bapa dulu nombor satu, kemudian adik-beradik kaum kerabat kita yang paling terdekat, kemudian baru yang lain. Maknanya bagi semua. Ada rezeki lebih, bagi semua. Kalau tak ada, utamakan dulu yang mana utama. Kan? Sebab semua orang, bukannya semua orang mampu dan ada lebihan harta, tapi maknanya utamakan yang mana. Kan? Tapi dalam semua tu kebaikan. Cuma keutamaan tu Allah Quran letak macam mana, dan itu yang kita sebutkan. Baik. Kemudian wal yatama wal masakin, dan juga anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Di sini tak sebut fuqara. Pertama anak-anak yatim. Bukan nama bapa dia yatim. Faham anak yatim Kalau Arab yatim dia tak ada salah seorang lah dia panggil yatim. Kalau latim tu tak ada dua-dua. Kita Melayu, yatim, tak ada dua-dua. Yatim piatu. Boleh lah teman. Tak apalah kan. Yang pentingnya kita faham. Maknanya salah seorang ke ataupun kedua-duanya dipanggil anak. Siapa anak yatim ni? Kata Nabi SAW, la yutma illa ba'dal ihtilam. Tidak dikira anak yatim itu selepas dia aqib balik. Umur 30-40 jangan disebut anak yatim lah. Saya ni anak yatim, kalau nak bagi infak sedekah bagilah dekat saya. Saya anak yatim. Umur apa? 24. Macam tu kan. Itu tak termasuk. Maknanya lepas akil balik apa? Kan? Tapi kalau ikut di wilayah dan Selangor ni, Akta Undang-Undang Keluarga Islam kecil kita ni, dia ada dia punya umur tertentu lah. Biasanya dia letak 18 lah. 18 tu maknanya kalau lepas SPM tu tak tahu benda lagi. Lepas SPM tu kan, maknanya 18 tu boleh lah kerja, boleh lah apa semua kan. Jadi dia masih kategori anak yatim lagi. Jadi kalau dah 19-20 tu, itu bukan dah. Itu dia punya konsep. Maknanya kita nak kata hak tu, yang itu tempat kita nak buat baik kepada anak. Tapi ada anak yatim ni, dia bukan asnaf zakat. Tuan-tuan kena ingat. Sebab tu saya selalu sebut, anak yatim ni dia tak termasuk asnaf zakat, melainkan anak yatim yang fakir miskin. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi zakat, jangan bagi kepada anak yatim semata-mata yatim. Bagi kepada anak yatim yang fakir miskin. Itu maksud dia. Itu maksud asnaf tu. Jadi anak yatim ni kita bagi sedekah umum. Dia tak boleh bagi zakat. Pada asalnya. Tapi kalau dia memang fakir miskin, kita boleh bagi. Dia nak pergi belajar ke apa, tu bagi. Dia panggil zakat fi sabilillah pula. Dia panggil zakat Ibnu Sabi pula. Dia tak panggil zakat anak yatim. Tak ada. Dia zakat itu adalah fakir miskin. Itu dia masukkan. Sebab ada anak yatim kaya. Bahkan dia kena keluar zakat. Ya. Anak yatim, kalau dia ada lebihan harta, kalau hari ni punya nisab ni 30,000, setahun tak usik, anak yatim tu kena keluarkan zakat. Bukan dia lah yang jaga dia. Dia kena keluarkan zakat. 2.5%. Habis tu susutlah zakat dia. Tak, Nabi sebut dah. Nabi tahu dah benda ni masyarakat akan tanya. Habis tu kalau hari-hari keluar zakat, tiap-tiap tahun keluar zakat, habislah harta dia. Tak. Nabi kata, SAW, Nabi menyatakan apa? Nabi kata, ittajru malal yatim hatta ta'kula sadaqah, dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Kamu kena niagakan harta anak yatim tu, jangan sampai dia dimakan oleh zakat habis dimakan. Maknanya, letaklah pada tempat yang boleh datangkan profit. Contohnya, letak dalam tabung haji, dapatlah 3.5%. Letaklah dalam simpanan SSPN, boleh dapat 3%. Maknanya dekat situ, bila kita letakkan tu, duit tu takkan habis. Persen tu je yang bayar zakat. Yang boleh buat bayar zakat. Jadi di situlah maksudnya. Jadi Nabi sini dah bagi tahu dah. Sebab orang akan tanya, kalau dia tak tahu bayar zakat habis lah anak yatim, dia nak guna lagi. Dia nak pakai lagi. Lepas tu nanti nak kena bayar zakat lagi. Tak. Jadi zakat ni dia special sikit. Tak cukup umur pun kena bayar zakat. Mana-mana anak yang lahir sebelum tenggelam matahari 30 Ramadan. Mana lahir pukul 6 petang, malam tu orang takbir raya, kena bayar zakat bapak dia. Kan? Kena bayar zakat. Tapi kalau lahir tu pukul 9 malam, orang duk takbir rumah-rumah, baru dia lahir. Yang tu tak bayar. Sebab dia dah masuk Syawal. Yang kena zakat ni misi Ramadan. Tak betul ni. Maknanya nak cerita zakat ni dia tak khusus hanya kepada
kepada anak yatim ke apa, tak, dia akan tengok kepada sudut harta tu dan cukup nisab, cukup syaratnya, maka dia akan dikeluarkan zakat. Maka saya sebut tadi, anak yatim antara tempat yang kita nak buat kebaikan. Dua, sama ada kita nak pelihara terus ataupun one off pun boleh. One off pun boleh. Maknanya kita pergi melawat, pergi tengok sebulan sekali ke apa, kita pergi rumah kebajikan, rumah anak yatim, kita bagi. Itu pun sama. Termasuk daripada kebaikan yang Nabi SAW sebutkan, ana wa kafilul yatimin kahataini fil jannah. Aku dan penjaga anak yatim ni seperti dua jari ni. Dan Nabi merapatkan dua jari ni di syurga. Maknanya rapat sungguh ni. Dua jari ni. Bukan dua jari ni dengan jari ni, tak, dua jari. Nabi kata rapat. Mula-mula tu Nabi renggangkan, lepas tu Nabi rapat. Maknanya rapat sungguh dengan Nabi. Duduk dekat sungguh dengan Nabi. Siapa yang benar-benar menjaga anak yatim. Kan? Jadi jaga tu apa? Kasih sayang, rezeki, pembelanjaan, apa-apalah. Itu tempat-tempat yang tuan-tuan mana-mana mampu lebihan rezeki, maka itu antara tempat yang dibawa. Okey, kemudian wal masakin, dan juga orang fakir miskin. Apa beza fakir dengan miskin? Fakir lagi teruk daripada miskin. Dia orang panggil papa gerana. Fakir lagi teruk pada miskin. Macam mana nak membezakan? Simple. Kalaulah kita harian ni, biasanya kita akan penuh 5 perkara. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, tu kita ada. Tapi kalau fakir miskin, mungkin dia ada 3 daripada 2. Mana kenderaan tak ada, apa tak ada, tempat tinggal ada, baju ada, makan ada, tapi tak berapa cukup. Cuma 2 ni langsung tak ada. Yang tu dipanggil miskin. Kalau fakir, mungkin 1 je dia ada. Tempat tinggal, tu pun bawah jambatan. Makan, minum apa semua tak ada. Kerja apa semua tak mampu. Kan? Hanya mengharap kepada duit zakat daripada, yang tu dipanggil fakir lah. Lebih teruk lah daripada miskin. Okay? Baik. Jadi itu antara tempat juga yang kita nak kena buat kebaikan. Dan ramai orang ingat, bila fakir miskin zakat, fakir miskin. Tak, sedekah pun termasuk. Sedekah pun termasuk. Fakir miskin memanglah layak terima zakat. Tapi dalam masa yang sama, sedekah pun kita boleh bagi dekat mereka. Kan? Sedekah kita. Tapi ada setengah orang ni, dia yang zakat fitrah tu lah duk bergaduh nak bagi terus kepada fakir miskin. Boleh tak saya bagi terus zakat fitrah? Zakat fitrah tu RM7 je. Kali 4 kalau sekeluarga baru berapa? RM28. Itulah bergaduh. Saya bagi terus fakir miskin boleh tak? Kan? Saya kata tak boleh. Kita di Selangor, di wilayah ni, kebanyakan negeri kena bayar kepada amil zakat. Dan amil zakat tu pandailah nak bagi macam mana. Kan? Dan permohonan apa semua tu, alhamdulillah dipermudahkan. Pusat-pusat zakat sekarang dipermudahkan. 1-2 orang dah cukup. Dah boleh dapat dah. Kan? Tunggu sikit masa dah boleh dapat dah. Dan kebanyakan yang viral-viral ni sebenarnya mereka tu telah diberikan oleh pusat zakat. Cuma kadang mereka menipu dah. Asnah macam-macam. Tuan-tuan pergi tanya kepada pegawai pusat zakat. Pening kepala mereka dengan asnah. Memanglah asnah tu yang wajib terima zakat, tapi perangai tu kadang-kadang. Kan? Jadi kita nak kata ini semua yang mereka kena hadapi lah. Kan? Jadi itu antara benda-benda yang cukup penting lah untuk kita perhatikan. Okey, kita ambil terus. Wajari dzil qurba, wajari junub, wasahibi bil jam. Wabni sabil ni saya tak ulas sebab dia termasuk daripada orang yang belajar. Belajar ni di Selangor tak hadkan hanya belajar agama. Maknanya kalau dia buat medik dekat island apa semua, tuan-tuan boleh bagi zakat kat dia. Tak ada masalah. Tak semestinya dia kena Al-Azhar Mesir baru boleh bagi zakat. Tak. Mana-mana tempat tuan-tuan boleh bagi. Dia belajar buat apa, engineer ke arkitek ke luar negara, boleh bagi. Dia Ibnu Sabil yang menuntut ilmu. Dan ilmu tu fardu kifayah. Kenapa dia panggil fardu kifayah? Terutama bidang-bidang kedoktoran, perubatan tu. Tapi saya tanya, tuan-tuan sini mungkin ada pengalaman. Kalau bersalin dekat hospital kerajaan, payah nak jumpa doktor perempuan ni. Sambut bayi kita. Sebab dia kena doktor juga. Kalau nurse tu, nurse lah, doktor. Kan? Doktor tu dia lagi pakar. Jadi kadang-kadang tu, kita terpaksa request pilih, dan kadang-kadang setengah orang sanggup bayar kepada swasta. Bayarlah RM3,500, RM4,000, paket bersalin. Bayar. Yang penting doktor perempuan yang sambut. Kan? Jadi itu kadang-kadang tu, itu kita kata, ada setengah orang tu, kita tak payah bagi zakat lah orang doktor nanti balik kerja kerajaan, kerja apa, mereka ni gaji tinggi, gaji. Itu fardu kifayah. Kan? Fardu kifayah. Maknanya banyak pegawai engineer. Berapa banyak di tempat kita, surau masjid kita ni, engineer dia orang Melayu Islam. Buat design, buat apa benda semua. Mungkin kita kata ada lah. Tapi tak berapa ramai. Yang banyak tu daripada kontraktor G7 lah, apa benda besar-besar semua ni. Kan? Bukan daripada orang Islam. Orang Islam kita, bila nak dapat projek, kena rasuah. Itu masalah dia. Itu pun satu hal juga. Kan? Jadi itulah maknanya kita nak sebutkan bahawa bagaimana kehidupan ni, kita nak tahu, kita nak faham. Ibnu Sabil juga termasuk daripada yang boleh menerima zakat. Okey. Kemudian wama malakat aimanukum, yang jiran tu sekejap lagi saya urai panjang sikit ni. Sikit je lah insya-Allah. Dan apa yang di bawah pemilikan kamu, asalnya hamba.
Kerana hamba ni telah pun dimansuhkan, dalam Islam ni tidak ada lagi hamba kan? Tetapi tawanan perang tu boleh jadi ada. Dalam Islam tawanan perang, ada katalah Hamas ataupun Palestin menang, dapat tawan Netanyahu and the gang ke kan? Semua sekali tu kira mereka tawanan perang. Dan tawanan perang tu macam mana nak buat? Ghanimah harta rampasan perang ke, mereka kena bayar tebusan ke untuk bebas ke apa, itu terpulang. Itu kepada uli amri, pemerintah yang ada pada zaman tu. Maknanya pemerintah yang menguruskan tawanan perang. Itu kalau berkait tawanan perang. Tapi hamba memang tak ada. Tak boleh pula jadi semua jadi hamba. Netanyahu ke, dia punya apa ke, menteri-menteri ke apa semua jadi hamba. Tak, dia takkan jadi hamba. Pada waktu kita tak boleh kerahkan mereka apa semua, tak. Islam telah menghapuskan sistem penghambaan tu, dah tak ada. Okay, itu ada pada zaman dulu. Cuma Quran sebut ni sebab semua benda nak menunjukkan bahawa pembebasan hamba. Ni saya pernah sebut dulu. Maksudnya apa? Kita tengok kafarah puasa, bebas hamba. Kafarah sumpah, bebas hamba. Tengok kafarah ataupun denda. Denda berkait dengan dam, bayaran haji tu kan. Kalau kata cabut rambut ke apa ke, kena bayar apa, kena bagi kat fakir miskin. Bukanlah betul lah tuan-tuan bagi kepada apa, kepada travel ke agensi ke tu betul, tapi dia kena bagi fakir miskin. Sembelih kambing semua tu kena bagi fakir miskin. Dia tak boleh bawa balik. Tak boleh bawa balik Malaysia pun. Jangan kata saya nak sikit lah bahagian kambing tu, lamb shank dia tu bawa balik Malaysia, tak boleh. Kena bahagi semua kat fakir miskin. Jadi maknanya fakir miskin ataupun bebaskan hamba. Kan, jadi maknanya dekat situ dia kata Islam sangat-sangat menjelaskan tentang isu perhambaan ini, dan semua yang sebut dalam Quran ini menunjukkan bebas. Nak membebaskan hamba. Baik. Kemudian innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Kenapa tiba-tiba Allah akhirkan ayat ni dengan demikian? Maknanya daripada semua sebesar-besar nikmat ni, bila kita bangga diri, kita kufur kepada Allah, syirik kepada Allah. Kita rasa diri kita besar, kita sombong. Kan? Dan sama juga bila buat kebaikan, buat baik pada ibu bapa, kita rasa kita lebih daripada adik-beradik yang lain, sombong. Nampak tak? Maknanya kebaikan-kebaikan tu dia akan habis dengan satu benda je, fakhura, sombong. Kita buat baik pada fakir miskin, buat baik pada anak yatim, buat konten. Kita buat konten tuan-tuan. Payah kita buat konten ni sebab takut bimbang malaikat lupa nak catat. Sebab tu kita buat konten. Contoh dia tu. Maknanya kita buat konten ni takut malaikat lupa nak catat. Tak tuan-tuan. Malaikat takkan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala semua maha mengetahui. Cuma kita faham lah buat konten tu nak dapat lebih lagi. Dia gitu je cerita dia. Zakat, sebahagian macam Syekh Dr. Ali Qurahudari menyatakan bahawa zakat ni wajib untuk kita wawarkan supaya orang tahu yang kita bayar zakat. Supaya orang menggalakkan orang untuk bayar zakat. Sebab benda tu wajib. Macam solat lah. Solat isyak mana boleh sorok-sorok? Kenapa sorok-sorok dalam hutan dulu tu? Kami tak nak orang tahu, nanti jadi riak, tak boleh. Kena sembahyang kat surau masjid lah. Nampak tuan-tuan. Maknanya benda-benda wajib apa, haji. Kenapa pergi haji tu? Jorok-jorok. Ya itu tak ada visa memang menyorok lah tuan. Ya ada visa memang kena zahirkan. Maknanya itu haji. Balik tak apa orang panggil haji. Jangan panggil haji sebab saya bimbang takut jadi tak apa, orang panggil haji pun okey, tak ada masalah. Tapi perasaan kita tidaklah kerana pergi haji tu nak dapatkan title haji. Jadi nampak tuan-tuan. Maknanya kat situ ada benda kena zahir. Tapi benda-benda sunat ni lebih baik sorok lah. Bagi sedekah, bagi infak, bagi apa, buat kebaikan ni, itu ada benda yang sebaiknya untuk disuruh. Okey, saya ambil sikit. Dalam 5 ke 6 minit lagi, saya habiskan itu. Lepas setengah saya berhenti insyaAllah. Jiran. Pertama, siapa jiran? Yang pertama, kata Nabi SAW, yang pernah dengar tuan-tuan, 40 atas, 40 kiri, 40 kanan, apa semua kan? Yang itu bukan hadis. Yang itu disebut oleh Imam Al-Auza'i saja. Dia bukan hadis Nabi SAW. Imam Al-Auza'i menyatakan bahawa al-ba'una min kullin nahiyah. 40 pintu, 40 buah daripada mana-mana arah. Tuan-tuan duduk rumah teres. Apa ni, 2 tingkat. Memang tuan-tuan tak nampak kat atas. Cuba tuan-tuan pergi duduk kat ni, apartmen. Tuan-tuan nampaklah jiran tu kat atas. Kan? Maknanya dekat sini, betul dah tu. Yang bawah apa? Yang duduk atas. Yang duduk tingkat 80 menang. Yang semua bawah tu 40 tu jiran dia. Tu dia. Yang sebelah dia, yang kanan dia, maknanya 40 kiri, 40 kanan, 40 atas, 40 bawah, semua sekali. Min kullin nahiyah, setiap daripada penjuru, kata Imam Al-Auza'i. Itulah jiran kita pada asalnya, maknanya satu taman ni jiran kita lah. Kan? Cuma kata Nabi SAW, dari sudut hukumnya, siapa yang paling utama untuk kita buat baik? Kata Nabi, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, aqrabu baban, yang paling dekat dengan pintu rumah kamu. Maknanya sama ada jiran sebelah ataupun jiran depan. Itu yang paling utama untuk kita buat baik. Buat baik ni macam mana tuan? Sebab kata Nabi SAW, sehingga kan Jibril berpesan kepada Nabi dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi, hadis sahih, seakan-akan bab-bab berkait dengan jiran ni
seperti mana pesan Jibril tu, macam jiran tu terima harta pusaka, kena buat baik macam tu. Padahal sebenarnya terima harta pusaka ni siapa? Anak kan, anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri ataupun mak ataupun ayah, itu dipanggil waris utama. Ashabul furud, waris utama. 6 ni. Anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri, mak ayah. Mak ayah tu mana datuk nenek lah. Hak tu waris utama. Nabi pesan, Jibril pesan kepada Nabi SAW, macam kena buat macam waris ni kebaikan. Maknanya jiran kena baik sungguh lah. Sebab kalau kita nak konteks tuan-tuan, simple je lah. Kita kena penyakit. Saya banyak kali ada isteri saya tak sihat apa semua kan. Jiran-jiran yang bantu. Jiran paling bantu jiran sebelah. Sebab bila maknanya kita memang kena ni betul dengan kelompok kejiranan kita. Baik sungguh. Baik tu bukan sebabkan dia nak minta dia tolong, dia bantu kita pinjam 100. Tak lah, bukan itu maksud dia. Kan? Maknanya kita nak bagi betul-betul baik tu ialah pahala tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita wal jaridil qurba. Pertama, jiran yang paling kaum kerabat yang paling terdekat, ahli keluarga. Tu jiran juga maknanya. Yang kedua, junub. Maknanya di sebelah sisi kita. Jauh kiri dan kanan. Jauh ni dari sudut apa? Pertama, daripada sudut hubungan keluarga lah. Jiran sebelah rumah. Dia tak ada kaitan hubungan keluarga dengan kita. Tapi itu tempat antara kita kena buat baik. Dan itu, kita faham lah tu lah masuk ni. Kan, isu berkait dengan jiran. Sebab kadang-kadang di bandar-bandar ni, faham-faham lah. Kan, kalau di rumah di kampung tu senang, jiran-jiran tetangga kita kenal ni anak siapa tu, kadang bandar payah tu. Kan, ada jenis-jenis ke, kita cuba nak buat baik. Kita cubalah nak bermesra-mesraan, tapi tak ada pun. Kan? Dia macam tu jugalah, keluar masuk, pergi kerja, keluar balik, apa macam tu jugalah. Jadi maknanya jiran-jiran ini adalah satu, dan jiran-jiran yang paling utama tu ni jiran-jiran yang hadir ke rumah Allah ni. Ni jiran-jiran kita. Kan, yang paling dekat apa semua. Ni dah jiran-jiran yang akan solatkan kita nanti. Paling penting lah tu. Sebab kadang-kadang ada orang ni, siapa meninggal? Entahlah nombor 46. Tak pernah nampak dia. Jadi maknanya kat situ kita akan, satu saya sebut lah, ahli masjid juga, dia janganlah pergi boykot yang jiran yang tak pernah datang ni. Itu pun satu hal juga kadang-kadang. 46 entahlah dia tu tak pernah datang, tak pernah nampak muka pun. Tak apalah, kita yang datang ni Allah pilih lah, kita sebut kan. Allah dah pilih kita. Jadi dari perasaan tadi tu janganlah fakhur, bangga. Kita merendah ke orang lain yang tak datang, itu tak boleh. Kan, mana dekat sini ialah kita mengajak setakat mana dia nak datang pun, itu urusan Allah, hidayah, taufik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetaplah kita ada perasaan tu, kalau dia meninggal dunia tetap kita uruskan macam biasa. Bukan maknanya biar masjid lah urus. Kita tak pernah nampak pun dia. Jangan. Kan, itu antara perkara-perkara yang tak baik perasaan tu kalau ada pada kita. Ataupun ada sangat, ni bukan geng jemaah kita. Kan, jangan. Kerana itu adalah perkara-perkara fardu kifayah yang kita buat, insya-Allah lebihan pahala tu untuk kita. Okey, baik. Dan itu yang pertama. Maknanya siapakah jiran kita, ruang yang mana, yang berapa luas, berapa buah dan sebagainya, kita ada 40 daripada setiap penjuru. Kalau tak ada kat atas tu tak adalah. Yang tu kan siapa pula penjuru, balik duduk fikir termenung siapa pula dekat atas ni jiran kita. Tak adalah, tak adalah. Jadi maknanya kiri kanan depan belakang lah, bawah tak ada. Kan, duduk atas adalah nampak jiran dia kat bawah. Itu maksud dia. Okey, habis. Kemudian kita nak tengok juga dari sudut ni, kita dah tahu siapa jiran dan sebagainya. Dan ada kadang-kadang sikit berhadapan dengan jiran non-Muslim. Ini ada hukum-hukum tertentu, tuan-tuan. Pertama, bertukar-tukar juadah, makan, minum, perayaan apa semua, hukumnya di sini JAKIM dah keluar dah garis panduan, Majlis Fatwa Kebangsaan dah bincang lah. Pertama, daripada sudut perbezaan agama, bolehkah kita hadir ataupun kita makan makanan yang mungkin diberikan apa? Jawapannya boleh. Perayaan pertama, perayaan itu berbentuk kita bukan merayakan, bukan meraikan. Kan? Maknanya kita bertukar-tukar juadah lah. Saya dulu tu masa duduk di kampung tu, biasa je. Orang-orang Chinese siapa semua makan lemang, lepas tu request pula lembang sambal jering, macam-macam dia orang ni tu. Lepas tu sambal petai lah, apa benda lah, rendah-rendah ayam ni memang dia orang makan lah kan. Bila tahun baru Cina, dia hantarlah pula limau lah, kuih, kacang, apa benda macam tu lah. Walaupun sebenarnya dari sudut hakikatnya berbeza agama, tapi kata Islam membenarkan dan fatwa JAKIM semua mengharuskan. Okey, itu satu. Dari dua, perayaan. Perayaan ni sebenarnya bentuk perayaan yang mereka raikan apa benda semua, adakah untuk boleh kita nak sertai ke apa? Jawapannya dia adalah tengok perayaan agama ataupun bagaimana. Bukan meraya tu maknanya kita pakai baju sama apa, bukan. Maknanya di situ ialah sentimen untuk kita bukan meraikan, tapi dia rasa macam nak terbabit dalam sesuatu perayaan tu. Contoh, saya sebut tuan-tuan. Pakai yang topi Santa Claus tu. Pakai warna merah. Ni 25 Disember, Christmas. Sebab ajaran Kristian ni salah satu bentuk pandangan mereka 25 Disember ni lahirnya Isa AS. Lahirnya Nabi Isa. Dan mereka kata lahir itu adalah pada musim panas.
pada musim sejuk, musim dingin. Nabi Isa tak lahir pada musim sejuk, Nabi Isa lahir pada musim panas. Dan buktinya dalam surah Maryam ayat 35 Allah kata rutuban janiyah. Ketika mana Nabi Isa AS itu dalam keadaan lahir oleh Maryam AS tu, waktu tu rutab tengah. Rutab ni kurma. Kurma rutab ni tuan-tuan, dia ada tu pada musim panas saja. Dan waktu hamil tu melahirkan anak tu, rutab tu Allah gugurkan daripada pokok tu. Ketika mana Allah perintahkan, pergilah gegarkan pokok kurma. Mana nak gegar tuan-tuan, pokok kurma, dia dah Maryam tengah mengandung. Tapi mukjizat. Lepas tu rutab tu jatuh. Yang lembut yang kita nak makan tu, yang kering tu dipanggil tamar. Yang masih kuning-kuning tu dipanggil balak. Maknanya macam dia dah tua dah tapi ada kelat-kelat sikit. Dia kurma pun ada jenis-jenis dia lah. Baik, jadi mana dekat situ 25 Disember ni, Christmas apa, Claus ni, dia perayaan agama. Maka sebab tu fatwa apa semua dah ada, tak boleh kita walaupun kerja dekat kedai non-Muslim, dia kata awak kena pakai topi, kita tak boleh pakai topi tu. Topi Santa Claus yang ada tu kan, tak boleh pakai, dia perayaan agama. Tapi Cheongsam tak apa. Cheongsam ni pakai yang adat. Pakai Cheongsam, pakai sari tapi pastikan menutup aurat lah. Jadi boleh sebab dia adalah pakaian adat. Dia bukan maksud penyembahan tu nak kena tengok. Sebab tu garis pada wajah hakim simple. Mana yang melibatkan perayaan tu adalah perayaan bentuk agama, jangan. Contohnya kita ada Tahun Baru Cina. Ramai orang kata perayaan Tahun Baru Cina perayaan apa? Perayaan adat. Hakikatnya mereka bakar, halau hantu, ada Cak Gome, ada apa semua tu kan. Cak Gome hari lain. Ya, Tahun Baru Cina. Jadi Tahun Baru Cina tu macam-macam lah kan. Hakikat sebenarnya dia bercampur-campur lah. Sama juga. Asal kepada Kavadi. Kavadi tu yang cucuk yang apa kan. Itu bid'ah dalam agama Hindu. Bid'ah tu benda baru. Zaman dulu tak ada. Itu benda baru. Yang direka cerita. Tuan-tuan pergilah tak percaya pergi tanya. Ada kawan-kawan India ke apa tanya. Ini dulu punya asalnya. Adakah itu Kavadi cucuk sana sini? Tak ada. Sekarang ni dia tahu 100 tahun sebelum ni ke apa dan sebagainya. Kan? Jadi maknanya dekat situ kita nak tengok. Perayaan agama ke perayaan apa? Jadi tu kena tengok tu. Maknanya kita kena ada alert. Nak ziarah ke nak apa semua tengok. Perayaan agama ke bukan? Kita dua hari raya perayaan agama tu kan. Aidilfitri adalah perayaan agama. Nabi suruh perintah kita kena hari raya tu. Tak boleh puasa, tak boleh apa, kena bersukaria, kena makan minum, kena apa. Ya, Nabi perintahkan. SAW. Perayaan agama. Mereka nak raikan kita, itu cerita lain. Kita nak meraikan mereka tu kena tengok pada bentuk yang macam mana, ataupun walau jiran tetangga sesama kita. Dan sama jugalah tuan-tuan, saya setuju kat sini, menjaga hak, muliakan, ambil berat dan sebagainya. Kan? Termasuklah bising lah apa benda semua. Ni kadang-kadang kita selalu tengok. Saya ni kadang-kadang berkata setiap minggu ada je marah kat anak taman ni Asus motor bising. Pakai wepang tu mana tak bising kan tuan-tuan? Zaman dululah. Racing boy punya. Jadi maknanya memanglah. Di situlah menunjukkan bahawa bagaimana dan Nabi tak bagi sama benda tu. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya benda-benda yang menyakiti jiran, yang apa semua buat bising, parking depan rumah jiran, benda ni sebenarnya common sense je. Tapi Islam ajar. Jangan buat benda yang baik, buat yang elok, jangan sakiti dan sebagainya kan. Sebab tu ada SOP renovation rumah. Betul tak tuan-tuan? Setiap hari Sabtu hanya sampai pukul 1 petang. Itu renovasi. Hari Ahad tak boleh. Ni hari Ahad pun geletung petang. Maknanya kita kena faham lah benda-benda macam itu semua hak jiran tu. Hak jiran. Anak menangis lah kan. Pukul 11 duk gerendal lagi selepas malam. Kan? Itu belum pukul 2 pagi tumbuk lada lagi nak buat apa? Buat masak Maggi kan. Agak-agak lah pukul 2 pagi tumbuk lada, tumbuk belancan kan. Jadi itu semua agama kita ajar. Maknanya apa? Untuk kita sentiasa menghormati, menjaga isu-isu berkaitan dengan jiran tetangga. Wallahualam tuan-tuan, saya tak nak ambil masa sebab isyak kita pun awal sekarang ni. Jadi sekadar tu dulu, nanti kita sambung lagi lah pada perbincangan lain. Moga ada sedikit manfaat tentang perkara yang kita sentuh tadi. Ada soalan sebelum kita habis? Ada? Tak ada? Semua dah lapar? Okey. Baik. Okey. Okey. Berikan zakat kami. Kita bayar dekat bulan dekat menerima tu melampaui tahun depan. Okey, boleh ke zakat pada tahun ni kita bayar-bayar tu sampai melampaui tahun depan? Maknanya belum habis lagi dah sampai tahun depan tu. Kita bayar katalah zakat kita 600. Kita bayar RM50, lepas tu ada 2 bulan tak bayar, lepas tu dah bawa kepada tahun sebelumnya. Sebenarnya duit zakat ni memang dia kena clear pada tahun yang itu juga. Itu yang paling utama. Sebab zakat ni kita akan ada pula. Sebab tu pusat zakat, tuan-tuan tengok tak kadang-kadang pusat zakat sampai orang menyampah kadang-kadang.
Sikit-sikit kutubah zakat. Sikit-sikit kutubah zakat. Berapa juta zakat, berapa lagi? Sebenarnya kadang-kadang benda tu perlu disebut jugalah. Tapi bukanlah daripada awal sampai akhir nak statistik zakat apa semua tu. Cuma saya sebutkan bahawa benda tu penting sebab mana zakat yang dapat tahun ni, kita kena habiskan tahun ni juga. Itu pada dasarnya. Cuma boleh tak patut kita bayar hujung tahun? Katalah kita bayar ni bulan 12 ni kan. Katalah kita nisab kita sampai bulan 12. Ataupun mungkin nisab kita bulan 2 baru kita bayar zakat. Sebab kita start nisab tu pada bulan 2. Tuan-tuan faham tak macam mana nisab zakat ni? Bermula nisab zakat ni bila cukup kita ada duit tu. Katalah duit kita, tengok nisab zakat Selangor, katalah 30,000. Bila dalam akaun kita start ada 30,000? Di situlah bermula nisab. Katalah hari ni kita ada 29,800, tiba-tiba ada rezeki lebih sikit, hari ni hari cuti ke apa, tiba-tiba ada 200, kita masuk dah. Cukup 30,000. 30,000 maknanya hari ni pada 20 September bermula nisab. Bila tuan-tuan kena bayar? 20 September 2026. Bukan bayar sekarang. Sebab nisab tu bermula sekarang. Nisab ni setahun. Okey. Jadi yang Haji tanyakan tadi, maknanya bila kita bayar tu melampaui tahun, yang tu dia bukanlah dikira sebagai satu dosa besar, tapi dia telah berdosa juga kerana telah melampaui tahun yang sepatutnya. Sebab tu zakat mesti habis tahun ni, sebab bermula tahun berikutnya dia nisab lain. Bermula tahun berikutnya nisab lain yang perlu diagihkan dengan segera. Sebab tu tuan-tuan, simple, mudah je. Kalau kita rasa itu adalah berat tanggungjawab, bayar pusat zakat, selesai. Pusat zakat akan agihkan. Dan di Selangor dah ada fatwa baru, bukan fatwa lah, maknanya mereka dah adjust fatwa tu. Dulu 50,000 baru dapat wakalah. Wakalah ni maknanya dia akan bagi 1/3 kepada kita, lebih kurang dalam 15,000 ke, tak sampai macam tu, untuk kita agihkan sendiri. Tu tuan-tuan ada zakat bisnes ke apa kan, 50,000 tuan-tuan bayar ke pusat zakat, maknanya 15,000 tuan-tuan boleh mohon balik, tuan-tuan boleh agih sendiri. Satu test. Bolehkah bayar zakat yang belum cukup haul lagi? Kadang-kadang cukup haul tu Disember. Tapi keperluan yang si miskin ni, keperluan yang amat. Boleh? Bolehkah kita zakatkan dulu tapi belum cukup haul? Boleh. Boleh. Cuma dia isunya ialah dia akan ada plus minus. Takut nanti hujung tahun tu ada lebihan. Kita target maknanya macam ni, tapi hujung tahun tu mungkin ada lebihan. Lebihan tu kita kena bayar. Boleh faham Maknanya ni dalam istilah dipanggil ta'jiluz zakat. Mendahulukan bayaran zakat awal. Ini yang dipanggil zakat gaji. Zakat pendapatan tuan-tuan tu kan bayaran bulanan. Patut tuan-tuan bayar hujung tahun. Tapi tuan-tuan deduct secara bulanan. Itu dipanggil ta'jiluz zakat. Bayar zakat awal. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Cuma tuan-tuan tak bayar sedebuk lah pada hujung tahun. Tinggal lagi bulan 12, RM50 lagi potong habis dah. Masuk bulan 1 potong pula untuk tahun depan. Okey, tak ada masalah. Itu dipanggil kita mengawalkan bayaran zakat. Dan pusat zakat memang buat macam tu. Memang dia pergi ke syarikat-syarikat ni, dia promote apa benda semua, dan tuan-tuan boleh buat potongan zakat bulanan. Okey, wallahualam. Saya habis kat situ. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.